Terengganu bukan sekadar sebuah negeri yang dipenuhi keindahan pantai dan alam semula jadi, ia juga sebuah taman kepada budaya setempat dan destinasi yang memukau mata. Namun untuk benar-benar merasai getaran negeri ini, anda perlu rasai melalui dera rasa. Jom kita terokai keistimewaan sajian yang menanti di Terengganu. Tahukah anda, rahsia yang paling besar di sebalik semua keindahan itu bukan adalah makanannya. Jom kita terokai dan nikmati sebahagian daripada juara makanan di Terengganu. Pada sebelah pagi, kita bawa anda merasai suasana sarapan yang sangat autentik dan nyaman di Kuala Terengganu. Destinasinya ialah Mok Ani Kopitiam yang terletak di Jalan Ibrahim Kampung Bukit Besar. Jika anda seorang yang tidak boleh lari dari rutin sarapan pagi, kedai ini memang sangat recommended. Suasana kopitiam tradisionalnya memang memberi tenaga yang lain untuk memulakan hari. Yang menarik di sini, menu mereka sangat pelbagai. Tidak kira anda mahukan sarapan tempatan atau barat, semuanya ada. Paling wajib ialah nasi lemak mereka. Nasi lemak yang dimakan bersama ayam goreng yang rangup, sambal yang meletup dan telur mata. Memang sedap dan mengenyangkan. Jika anda rasa mahu menu barat pula, anda boleh cuba set English breakfast mereka yang lengkap dengan hash brown, sosis dan baked beans. Ataupun anda boleh order kacang pul yang creamy dan sedap. Bukan itu saja, bagi penggemar mi, ada mi mamak dan mi Cantonese yang turut memukau selera. Dan sudah pasti tidak sah makan di kopitiam kalau tak pesan roti bakar dan telur separuh masak, diiringi dengan secawan kopi yang dibuat secara gaya kopitiam tradisional. Tarik satu, memang steam. Tapi anda kena ingat ya, Mok Ani Kopitiam ini cuma buka dari jam 7 pagi hingga 11.30 pagi saja, dari hari Isnin hingga Sabtu. Pada hari Ahad pula mereka tutup. Jadi kena bangun awal sikit jika ingin merasai sendiri kelazatan di sini. Jika anda baru saja selesai melawat drawbridge Kuala Terengganu, jangan terus pulang dulu. Tepi jalan saja di Jalan Sultan Zainal Abidin ada satu pot makan tengah hari lauk kampung yang wajib anda singgah. Inilah restoran Singgang Budu, nombor 1 yang paling tular di Terengganu untuk hidangan tradisi yang memukau. Restoran ini menawarkan suasana yang sangat nyaman walaupun tak ada penyaman udara. Ruang makan yang luas ini selesa kerana ada kipas angin dan aliran udara semula jadi yang menyenangkan. Sangat sesuai untuk keluarga besar atau kumpulan rakan-rakan yang datang beramai-ramai. Yang buat orang ramai sanggup beratur walaupun kedai kadang-kadang sesak pada waktu puncak, rahsianya terletak pada sistem layan diri yang cekap, harga yang sangat berpatutan dan tentu saja kepelbagaian menu yang autentik. Menu wajib yang anda mesti cuba ialah singgang ikan air yang menyegarkan dan tidak akan lengkap kalau singgang tidak dicicah dengan budu menjadi sos pelengkap rasa. Bukan itu saja, lauk pauk lain pun tak kalah hebat. Ada sotong panggang, ayam dan ikan bakar dan pelbagai ulam-ulaman segar yang memang sedap dimakan bersama nasi putih. Kalau anda rasa sesuatu yang lebih premium, kadang-kadang restoran ini juga menyediakan menu istimewa seperti lobster dan ketam. Restoran Singgang Budu memang destinasi wajib bagi pencinta masakan kampung yang ingin merasai keunikan hidangan Terengganu. Nikmati cita rasa tradisional dalam suasana santai. Singgang Budu ini dibuka setiap hari dari jam 10 pagi hingga 5 petang. Jadi jangan lepaskan peluang untuk merasai pengalaman kulineri yang memuaskan di sini. Satu menu di Kuala Terengganu yang anda wajib cuba ialah celup tepung. Tidak kiralah ikan celup tepung, udang celup tepung, sotong celup tepung, ketam celup tepung atau apa-apa saja yang digoreng rangup.
Dan jika anda cari yang paling mantap, kenalah singgah ke warung adik-beradik Pantai Kolam. Terletak di Kampung Telipot, Kuala Terengganu. Restoran ini memang membangkitkan suasana yang sangat santai. Bayangkan kita makan lauk goreng tepung yang ranggup dan gebu di siang hari sambil menikmati pemandangan laut yang cantik dan ditiup angin sepoi-sepoi bahasa dari Laut Cina Selatan. Alangkah syahdu rasanya. Antara menu juara di sini ialah sotong goreng tepung, udang goreng tepung dan ketam goreng tepung. Semuanya sedap. Tapi yang buat ia lebih terasa ialah sos pencicah yang disajikan. Ada pilihan rasa masam, pedas dan manis. Bila digaul sekali, memang terbaik. Yang paling best, harganya cukup berpatutan dan kualiti makanan yang ada. Jadi, jika anda berasa lapar dan ingin mencari tempat lepak yang santai, jangan lupa singgah ke warung adik-beradik di Pantai Kolam. Warung ini dibuka setiap hari dari jam 12.30 hari hingga jam 7 malam. Ingin merasai lebih autentik sebenar di Terengganu? Salah satu destinasi sarapan yang wajib singgah dan tidak boleh dilepaskan sudah tentu nasi dagang atas tol di Padang Hiliran. Sebelum itu, jangan terkeliru ya, walaupun namanya atas tol bukan bermakna restoran ini terletak di atas plaza tol. Terengganu pun tidak ada tol langsung. Nama atas tol sebenarnya adalah nama tempat asal permulaan kedai nasi dagang yang agak setular di negeri ini. Kini, nasi dagang atas tol atau singkatannya NDAT sudah mempunyai 5 buah cawangan. Mahu makan di sini, pastikan anda seorang morning person kerana ia dibuka sangat awal, bermula jam 6.30 hingga 11.30 pagi sahaja. Dari kejauhan lagi, anda sudah boleh nampak barisan yang meriah meskipun masih lagi beberapa minit sebelum jam 8 pagi. Tapi jangan risau, perkhidmatan di sini sangat cekap. Anda cuma perlu walk in terus sama ada mahu makan di kedai atau bungkus pulang. Sistem pemberian meja di sini pun tersusun rapi. Di Terengganu, rahsia nasi dagang yang sedap terletak pada beras pelutnya, dan di sini nasi dagang yang dihidangkan sangat gebu, dilengkapi dengan gulai ikan air yang pekat, ayam goreng berempah dan juga telur. Tidak lupa juga hidangan sampingan seperti pulut kuning dan keropok lekor yang menambah lagi kenikmatan. Satu lagi, jangan sekali-kali terlepas, wajib order teh tarik ombak rindu. Bagi kebanyakan orang, setiap suapan di sini bukan sekadar makan pagi, namun ia adalah satu perjalanan pulang yang penuh nostalgia. Memang lain macam rasa nasi dagang versi Terengganu ini. Jadi jangan buang masa, tiba awal, dapatkan meja anda dan mari singgah dulu pekena nasi dagang dan teh peng ombak rindu di nasi dagang atas tol di Padang Hiliran, Kampung Tokku, Kuala Terengganu. Itu antara sebahagian dari 4 destinasi makan-makan yang wajib anda cuba bila berada di Kuala Terengganu. Daripada sarapan pagi, makan tengah hari hingga ke snack petang, Terengganu memang tidak pernah mengecewakan lidah kita. Okey, sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudah menonton dan jangan lupa hiasi peribadi anda dengan kebaikan. Jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.